Minyak kompresor tak nak jaga, lepas tu merungut, kompresor rosak, kena keluar duit banyak. Minyak kompresor ni Nazim cakap kena tukar setiap setahun. Tahun sekali tu korang buatlah servis, tukar sekali minyak kompresor ni. Korang kena pastikan minyak kompresor ni warna jernih macam ni lah. Warna hijau dia ada kuning-kuning sikit. Kalau kompresor ni korang biarkan minyak dia sampai dah hitam legam macam ni, memang confirm aircon korang akan problem lah. Jahanam lah kompresor korang. Jadi owner kereta janganlah jadi owner yang asal main pakai je. Kalau korang main pakai tak kisah pasal kereta, lama-lama jahanam. Nanti korang juga yang bising. Macam kereta Myvi ni, nampak owner dia baru beli, stiker ni pun tak cabut lagi. Dapat beli kereta ni kan rezeki daripada Allah. Jagalah rezeki tu, bersyukur. Macam mana cara nak bersyukur? Jagalah kereta yang Allah dah bagi ni. Kalau aircon panas, aircon tak hidup ke apa, rosak ke, korang juga yang susah. Nanti panas sangat. Ataupun nak bawa kereta dalam hujan tak boleh sebab tak ada aircon. Jadi jagalah sistem aircon korang. Setahun sekali bawa pergi bengkel, pergi servis aircon, buat flushing ke apa ke. Paling penting kompresor tu jagalah minyak dia. Sebelum dia jahanam. Kompresor paling mahal.